Allahu Akbar. Tu dia. Ish. Peh. Kemah ni kemah. Bersama saya punya big brother. Bersama big brother saya. Awi in the house, Datuk Awi. Dia bawa kita. Dia bawa kita makan di satu pot yang dia kata paling top lah dekat Penang ni. Salah satu lah, bukan paling top. Orang kata salah satu pot makan yang paling best dekat Penang. Apa kena ikut video ni? Kat mana Awi? Nasi campur. Nasi campur. Let's go. Kita dah sampai dekat kedai yang direkomenkan oleh Awi. Mari kita tengok lauk apa yang ada kat sini. Kedai nasi campur Penang Mai punya. Jom. Ayam goreng. Let's go. Let's do it. Wow. Ayam goreng dia sedap. Wih, lauk dia rancak. Wow. Padu lah. Dia kedai Melayu. Ini kedai Melayu bukan cuma dia set up dia nampak macam kedai mamak kan. Tapi sebenarnya dia kedai Melayu. Kita tengok lauk apa. Make suggestion Awi. Boh kat saya kali. Dia nak ikut yang mana Awi makan. Awi makan. Awi makan tu boh kat saya juga. Nak kena tiru lah kata. Sini tak boh ni? Apa yang lain? Lain. Tu apa dia? Siput. Oh, no, kau bagi kau tu ambil tu. Mana yang goreng mana? Hak recommend dah. Ni Boh tu tu kan. Oh, kemah tak bagi. Tu upi ipin dia bagi kat kita. Ayam upi ipin. Wow, wajib tu. Lepas tu? Ni. Boleh. Oh, boleh. Tak dah. Sotong gorengan padunya. Cukup lah. Aduh weh. Lagi weh, apa recommend ni? Gulai. Oh, Tok Pala minta Tok Pala boh pula. Gulai kita Tok Pala dengan Benny boh. Tu. Baru. Masya Allah. Lepas tu ikan apa Tok Pala ambil? Dalam tu ada ikan. Boleh. Allahu Akbar. Tu dia. Ish. Peh. Kemah. Ni apa kena campur ni sikit, kuah ni sikit bagi kita. Okey, lain kali lah. Cukup sampai lagi. Cantik, jom. Dia aku punya menu hari ni. Ayam goreng wajib, lepas tu telur sotong, ikan dengan bendi. Lepas tu kira terus kat sini. Ada sampai apa ikan bakar apa semua dah. Cuma kita tak mau sampai kita layan ni lah, layan kosong ni. Aduh. Awi, apa nama kedai Awi? Cargas apa tu bang? Cargas Maju. Cargas Cafe. Penang. Cari nari Cargas Cafe. Jalan dia. Oh dia padu geng, memang sedap geng tengok. Berselera Tok Pala makan tu. Tengok. Tengok lauk. Selera geng. Tu dia jemput makan geng. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih.